Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun hunna alayya faraidin walakum tatawwu al-nahru wal witru wa raka'atid duha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tiga perkara di mana di atas Nabi adalah fardu, di atas umat Nabi adalah merupakan sunat muakkad yang besar pahalanya. Yang pertama, menyembelih kurban. Yang kedua, sembahyang sunat witir. Yang ketiga, sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat duha. Jadi berkurban itu di atas Nabi adalah wajib. Merupakan keperduan setiap tahun Nabi buat. Tapi di atas umat Nabi adalah merupakan sunat muakkad, sunat yang besar pahalanya, sunat yang tinggi, yang perlu kita ambil bahagian untuk melakukan ibadat kurban, kerana ibadat kurban ini bukan sunat biasa, tapi ia adalah sunat muakkad, sunat yang besar, sunat yang tinggi pahalanya. Yang kedua, sembahyang sunat witir. Jadi kalau kita ada masa, ada peluang, kita buat sunat witir, setiap malam buat sunat witir, kerana pahala sembahyang sunat witir ini dikira sebagai sunat muakkad, dan di atas Nabi Muhammad adalah sunat witir ini adalah fardu, adalah fardu. Jadi sunat witir ini paling kurang kita buat 1 rakaat. Jadi yang biasanya 3 rakaat. Buat 3 rakaat. Selepas main isyak, lepas main sunat isyak, buat sunat witir 3 rakaat. Sesungguhnya ia adalah sunat muakkad yang besar pahala, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sunat duha 2 rakaat. Sunat duha 2 rakaat. Jadi kira-kira sekitar dalam pukul 8 pagi sehinggalah ke dekat-dekat matahari berdiri di atas kepala kita. Jadi waktu duhar itu sangat panjang, sangat luas. Kalau kita bekerja, kita ada masa rehat, kita laksanakanlah sembahyang sunat duha. Kerana sunat duha itu adalah sunat muakkad, sunat yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkurban, melaksanakan ibadat kurban, sembahyang sunat witir dan sembahyang sunat duha. 3 amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah suruh umatnya melaksanakan 3 amalan ini. Melaksanakan ibadat kurban, sembahyang sunat witir, sembahyang sunat duha. 3 amalan ini merupakan sunat muakkad. Kita ada peluang dan ruang untuk kita laksanakan 3 amalan ini, jangan kita tinggalkan. Jangan sekali-kali kita tinggalkan. Selagi kita ada kekuatan, kehebatan, kemampuan kita buat. Kerana sembahyang sunat witir masanya panjang. Masa tu panjang kita boleh buat. Daripada selepas main isyak sehinggalah ke subuh, witir tak dipanjang masanya. Begitu juga solat sunat duha. Daripada waktu pagi sehinggalah kepada hampir-hampir nak masuk waktu zuhur. Panjang kalau kita kata tak sempat buat. Jadi seolah-olah macam tidak logik lah, tak munasabah. Kerana peluang dan ruang itu sangat luas diberikan kepada kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan 3 amalan ini. Dan kurban kita boleh menyimpan duit sepanjang tahun. Kata-katalah kurban itu berharga, ambil contoh RM700. Jadi kita simpan daripada setiap bulan kita letak simpan RM70. RM70 cukup 10 bulan sudah ada kemampuan untuk kita berkurban. Jadi semoga 3 amalan yang mulia ini, salasun hunna alayya faraidin walakum tatawwu an-nahru wal witru wa raka'atid duha. Semoga 3 amalan ini ialah amalan berkurban, sembahyang sunat witir dan sembahyang sunat duha menjadi satu amalan kepada kita untuk kita terus melaksanakannya. Semoga ia menjadi saham akhirat untuk kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.